Tiada trader yang berjaya dalam masa yang singkat. Mereka melalui proses yang memakan masa bertahun-tahun. Tiada siapa yang terus jadi profitable tanpa blow akaun mereka. You want to blow out early before you have more money and learn from that experience. Petikan daripada podcast yang saya dengar daripada Mark Minervini, salah seorang market wizard. Benda ni betul. Saya blow out awal. Okay, saya gagal awal dalam trading ketika saya belum lagi bekerja. Saya seorang student, saya kerja part time dan duit tu saya guna untuk jadikan modal trading. So ingat, benda yang lumayan, FTE freedom, tentulah tidak mudah untuk dicapai. So benda yang best bukanlah senang nak dapat kan. Kalau tak semua orang dah dapat. Kalau tak semua orang, kalau tak statistiknya terbaliklah. 95% winner, 5% loser. So kenapa 5% saja winner? Sebab benda yang menawarkan FTE ini bukanlah mudah untuk dicapai. Bermula ke tidak jadi trader? So ini jawapan saya sebagai seseorang yang dah lama dalam trading dan dah mencapai, Alhamdulillah, banyak kejayaan dalam trading. So, anda pernah tak terbayang dalam satu hari lebih 100,000 duit masuk dalam akaun anda? Pernah tak anda terbayang? Tanpa ada staff, tanpa pergi office, tanpa perlu hadap jam, cari someone yang untuk ajar anda. Saya ada buat program. So, semua benda pasal trading anda akan ajar. So, apa yang anda nak belajar tentang trading, semuanya ada. Okay, kemudian special extra bonus kali ni, saya akan bagi lebih penekanan terhadap psikologi trading, prop trading. Saya akan ajar anda skills untuk rage. Saya akan tunjukkan kepada anda macam mana saya trade gold ataupun gold mastery. Saya akan bagi anda practical. Saya akan bagi ujian untuk uji kefahaman anda. Saya akan suruh anda buat backtest. Saya akan tunjuk macam mana buat latihan screenshot. Saya akan tunjukkan kepada anda template backtest ataupun template trading business plan yang optimum. Dan saya akan suruh anda buat 50 backtest trade. Saya akan suruh anda submit anda punya journal ataupun trade history tiap-tiap minggu selama 4 minggu. Dan saya akan semak setiap satu daripadanya. Setiap satu saya akan check.